Salam sejahtera dan selamat petang. Oke, sebelum kita akan mulakan kelas, saya coba mau tahu dulu sama ada uh, tentang boleh dengan suara saya. Yang saya boleh dapat apa? Oke, kalau oke, kalau boleh dapat dengan suara saya, screen boleh dapat apa? Kita boleh mulakan ya. So, sekarang pun dah menunjukkan 95 minit. Jadi kita cuba untuk habiskan yang uh, secepat yang mungkin lah, ataupun semaksimum yang mungkin. Okey, sebelum kita masuk pada pukul 10 ni lah. Okay, so maksudnya itu okey lah kan? Jadi kita teruskan. Okey, sekali lagi selamat petang. Okey, mungkin dah lama dah kan kita tak buat kelas kan? Mungkin itu sebab uh, saya ada banyak banyak bagi tumpuan lah terhadap kelas bagi yang ambil SPM. Jadi komitmen saya tu dia lebih ke arah yang ataupun autoriti saya lebih kepada yang aliran perdana ataupun murid-murid sekolah menengah. Jadi itu yang menyebabkan ada banyak yang ada beberapa kelas lah ataupun ya ada memang ada beberapa kelas yang juga tidak sempat untuk kita buat bersama. Namun hari ini saya ada masa yang free, jadi kita boleh sebab Form 5 ada extra kelas sekarang, jadi uh, ada masa free lah untuk kita luangkan masa sebentar, walaupun hanya beberapa minit saja ya. Jadi apapun kita boleh dapat bersua kembali untuk kelas pengajian semester 3 ni. Okay. Jadi walaupun saya selalu bahkan saya dia dapat buat kelas, harap pelajar-pelajar boleh adalah melakukan ulang kaji untuk kertas masing-masing lah yang akan diambil bagi menghadapi peperiksaan semester 3 tidak lama lagi. Tinggal hanya berapa hari saja lagi atau beberapa minggu saja lagi sebelum orang akan menduduki peperiksaan STPM semester 3 ini. Jadi kita teruskan kita punya agenda kelas kita hari ini. Di hari ini kita akan membincangkan isi-isi penting bagi menjawab 3 soalan yang kita dapatkan pada hari ini. Jadi kita punya fokus hari ini adalah kita pergi kepada bahagian C, latihan untuk soalan esei. Okay. Format dia masih lagi kekal sama ataupun sama seperti di semester 1 sebelumnya, di mana untuk semester 3 ni bahagian C, okay, dia minta kita untuk memilih, kita kena pilih dua daripada 3 soalan ni lah yang diberikan. Okay. Panjang karangan antara 300 hingga 350 patah perkataan. Jadi kita terus teliti dan kita lihatlah apa dia punya isi-isi yang boleh kita gunakan bagi menjawab soalan-soalan yang mungkin akan ditanyakan dalam peperiksaan. Okey, soalan nombor 18. Okey, selain mencetuskan zon aman, bebas dan berkecuali ataupun ZOFAN, Malaysia memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada kestabilan di negara ini. Bincangkan. Okey, so format ni adalah format esei ini adalah 1+4 sebab satu isi ada diberikan dalam soalan ni. Perhatikan perkataan selain. Kalau dia gunakan perkataan selain, maksudnya itu ada satu isi yang sudah diberikan dalam soalan ini. Jadi dalam soalan ini, okay, isi yang telah diberikan ialah zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN. Okay, itu dia punya isi pertama yang sudah diberikan. Kita harus ambil dan kita kena huraikan bagi isi yang sudah kita bincangkan. Jadi, satu isi sudah diberikan, kita kena cari lagi 4 isi untuk mencukupkan dia punya isi-isi dia bagi menjawab soalan ini. Jadi, apa kehendak soalan yang dia nak ataupun apa yang soalan ini dia minta. Okay, kita tengok pada ayat yang kedua. Malaysia memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada kestabilan di rantau ini. Jadi, ada punya fokus dia di sini adalah kestabilan di rantau ini. Jadi, kita kena mencari isi berkaitan dengan bagaimana apa dia punya cara-cara dia. Okay, cara-cara dia ataupun dia punya kaedah-kaedahnya
untuk mengekalkan kestabilan di rantau ini. Ini dari segi keselamatan lah. Lebih konteksnya lebih kepada keselamatan di rantau yang diperankan oleh negara Malaysia. Jadi kita terus lihat kepada skema dia, skema apa yang ada diberikan. Okey, pendahuluan. Okey, kita jelaskan secara ringkaslah. Kita boleh salin semula ayat soalan dia lah. Okey, untuk kita letakkan dalam bahagian pendahuluan. Okey. Kestabilan rantau ASEAN bermula dengan kestabilan negara anggota ASEAN, sama ada dari segi politik maupun ekonomi. So kita boleh explain yang itulah. Okay. Kestabilan Malaysia dan usaha negara telah mempengaruhi kestabilan rantau Asia Tenggara. Peranan Malaysia telah dikira pada peringkat antarabangsa. So itu dia punya dua ayat lah untuk kita masukkan dalam pendahuluan di sini. Okay, isi pertama kita harus kita harus memberikan huraian, okay, isi huraian contoh untuk idea mencetuskan konsep Zofat, sebab ada dijelaskan dalam soalan tadilah ayat di sini. Itu sebabnya kenapa dia punya kombinasi dia ataupun dia punya format esei dia adalah 1+4. Okey, sebab satu isi sudah dinyatakan dalam soalan dan lagi 4 itu perlu kita kena cari bagi menjawab kehendak soalan yang sudah ditentukan dalam soalan di sinilah. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, so ini saya tidak perlu terangkan lebih lah. Okey, sebab sini ada dalam skema, so orang teruskan je. Okey, next. Okey, idea yang kedua adalah zon bebas nuklear. Okey, ini untuk menjawab soalan bagi mengekalkan kestabilan di rantau ini. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan zon bebas nuklear? Okey, zon bebas nuklear ini dia dicetuskan apabila ada satu peristiwa zon bebas nuklear membebaskan negara-negara ASEAN daripada percaturan kawasan besar. Itu terjadi ataupun puncanya isytiharan zon bebas nuklear. Okay. So, saya bagi saja dia punya peran. Saya cuba stabilkan balik dia punya screen. Boleh nampak tak? Okey. Boleh nampak kan? Okey. Okey, peranan Malaysia amat besar dalam rundingan ini. Okey, yang kelima adalah Gerakan Kesederhanaan Global atau GMM. Yang keenam adalah peranan Aceh. Okay, so, dan lepas tu penutuplah. Okay, penutup kita gunakan saja menggunakan pendapat sendiri seperti biasa. So, kombinasi jawapan adalah 1+4.
Okey, kita rehat dahulu sebentar ya. Kita cuba cari tempat yang lebih sesuai lah. Sorry ya, sebab tadi ada sebab saya sedang cari lain, so dia ya macam biasalah kalau internet slow kan. Okey. So kita sambung semula. Okey. So boleh kita sambung ya. Okay, sorry. Tadi ada gangguan sedikit. Okey, sekejap ya, kita cuba rejoin kembali. Okey, kita sambung semula. Sorry tadi ada gangguan sedikit lah. Lepas tu kita pun rehat, kita ambil masa untuk rehat dahulu. Okey, kita teruskan ke soalan nombor 19. Okey. Soalan nombor 19, kebebasan yang diberikan kepada media antarabangsa turut mewujudkan keburukan-keburukan tertentu kepada negara kita. Oleh itu, langkah-langkah yang bersesuaian perlu dilakukan bagi menanganinya. Huraikan. Okey, untuk soalan ini, okey, dia adalah kombinasi 3 tambah 2 ataupun 2 tambah 3. Sebab ada dua kehendak soalan yang kita dapat jumpa di sini ya. Yang pertama adalah, okey, kehendak soalan yang pertama di ayat pertama. Ayat pertama. Tapi kita kena cek juga baliklah sama ada betul atau tidak dia punya kombinasi dia. Okey, lepas tu ayat soalan yang kedua pula adalah
langkah-langkah yang bersesuaian perlu dilakukan bagi menanganinya. Okey. So itu dia punya kombinasi yang kita boleh kesan lah yang ada di sini. So, tapi kita tengok dulu dalam skemanya sama ada betul ataupun tidak. 3 tambah 2 ataupun 2 tambah 3. Okey, so betul ya. Okey. Dia punya kehendak soalan yang pertama ialah, okey, di ayat yang pertama, kebebasan yang diberikan kepada media antarabangsa turut mewujudkan keburukan-keburukan tertentu kepada negara kita. Jadi, dia nak tahu apakah dia punya faktor ataupun sebab. Sebab kenapa benda tu dia boleh terjadi. Okey. Dia punya kesan lah. Dia lebih kepada kesan. Okey, so di kesan, okey, apa dia punya kesan dia? Okey, yang pertama adalah memecah belahkan masyarakat majmuk. Okey, itu adalah salah satu kesan apabila media antarabangsa diberikan kebebasan untuk mewujudkan keburukan-keburukan tertentu kepada negara kita. Ini bukan lebih kepada faktor atau sebab lah, ini lebih kepada dia punya efek dia lah. Efek dia ataupun dia punya kesan. Okey, kesan kewujudan perkara-perkara ataupun keburukan-keburukan, tanggapan-tanggapan kepada negara kita, negara Malaysia. Okey, yang pertama sini, kesan pertama memecah belahkan masyarakat majmuk. Okey, macam bagaimana benda itu dia boleh terjadi atau perkara itu boleh terjadi? Okey, media asing tidak memahami komposisi penduduk dan sejarah politik Malaysia. Itu dia punya salah satu sebab. Okey, salah satu sebab dia media asing tidak memahami komposisi penduduk dan sejarah politik Malaysia. Kemerdekaan negara merupakan hasil kompromi daripada semua kaum. Okey. Kenapa boleh dikatakan hasil kompromi? Okey, kita tengok balik ataupun kita imbas balik dia punya dasar pecah dan belah yang dilaksanakan oleh pihak British. Di situ dia punya orang kata itu hasil-hasil dia punya pemikiran yang wujud daripada orang-orang luar. Okey, itu yang berbalik semula kepada yang pertama tadi, di mana negara-negara lain melalui media-media tidak memahami komposisi penduduk dan sejarah politik. Itu dia punya secara am. Okey. Diterangkan di sini laporan media asing yang berat sebelah. Okey. Kebanyakan di sini, dia bukan semualah sebenarnya. Dia bukan semua. Ada beberapa saja yang tertentu. Okey, yang mengamalkan sifat berat sebelah. Okey. Tujuannya hanyalah untuk memecahkan perpaduan antara masyarakat majmuk. Sebab negara kita ni adalah negara yang memiliki banyak kepelbagaian kaum, etnik dan sebagainya yang pelbagai macam. Okey. Kebanyakan dia punya statement ataupun dia punya laporan tu kan dia macam dia nampak sedikit yang tidak betul lah. Bukan sedikit tapi dia ada beberapa yang disalah tanggap. Ada beberapa perkara lah yang lebih kepada menyentuh tentang hak asasi dan sejarah apa-apa yang berkaitan tentang penduduk di Malaysia. Okey. Salah satu dia ialah dakwaan kerajaan mengabaikan hak kaum tertentu yang boleh memecah belahkan masyarakat. Ini lebih kepada kesan buruk dalam menjawab soalan pertama di sini. Media antarabangsa turut mewujudkan keburukan-keburukan tertentu kepada negara kita atau negara Malaysia. Yang kedua adalah terjadinya sabotaj terhadap ekonomi negara. Media asing yang tidak diawasi kerajaan sering memburuk-burukkan kerajaan. Okey, sebab kenapa begitu? Sebab kita tengok balik yang di pertama dia, mereka tidak memahami komposisi penduduk dan sejarah politik Malaysia. Okey, misalnya membuat laporan negatif tentang minyak kelapa sawit yang dikatakan mengandungi kolesterol yang tinggi dengan membandingkan minyak soya keluaran negara asing. Keselamatan pulau-pulau di Sabah juga didakwa diabaikan kerana berlaku beberapa kes penculikan yang boleh menjejaskan sektor pelancongan. Jadi ada pernah terjadilah
dua perkara yang sedikit sebanyak memberikan kesan terhadap ekonomi negara tersebut. Ada perbandingan laporan tentang perbandingan yang tidak pasti betul atau tidak, dan juga berkaitan dengan kes yang pernah terjadi di Sabah, di kepulauan. Yang ketiga adalah menjejaskan imej negara. Okey, terdapat laporan yang tidak tepat tentang sistem kerajaan di Malaysia menjejaskan persepsi dalam kalangan negara antarabangsa. Tindakan media antarabangsa memaparkan laporan pemerhati hak asasi atau Human Rights Watch melabelkan Malaysia sebagai negara yang melanggar hak manusia adalah tidak benar atau tidak betul. Okey, ini menyebabkan imej negara terjejas di mata masyarakat dunia. Okey, kesan yang keempat adalah boleh menjejaskan kestabilan politik negara. Ini boleh menimbulkan perasaan anti pemerintah. Propaganda dapat mempengaruhi pemikiran rakyat supaya membenci pemerintah. Rakyat hilang kepercayaan kepada pemimpin dan akan berlakunya rusuhan, tunjuk perasaan atau pemberontakan dalam kalangan rakyat. Ini dia seakan-akan dia cuba untuk membuatkan rakyat-rakyat ni di negara kita tu akan menjadi seperti di beberapa buah negara lain. Ini lebih kepada rusuhan, tunjuk perasaan atau pemberontakan apabila sesuatu perkara yang tidak yang tidak menyenangkan lah. Kita boleh ambil contoh daripada Indonesia kan, yang tentang kes ataupun dia punya peristiwa tunjuk perasaan yang sampai mengorbankan mengorbankan nyawa. Seakan-akan Malaysia juga mahu ada dia punya peristiwa seperti itu. So itulah antara dia punya kesan dia. Apabila negara Malaysia ni sering dikatakan yang perkara ataupun dibawakan perkara-perkara yang tidak betul ataupun tidak benar oleh media-media di luar negara ataupun media asing. Okey. Jadi apa langkah-langkah yang kita boleh lakukan untuk menangani masalah ini? Sebab di kehendak soalan yang kedua ini dia jelaskan ataupun dia tanyakan langkah-langkah yang bersesuaian perlu dilakukan bagi menanganinya. Itu merujuk kepada isu ataupun masalah media antarabangsa mewujudkan keburukan-keburukan tertentu kepada negara kita. Salah satu dia ataupun yang pertama adalah memperkasakan tindakan undang-undang. Semua media dan pengamal media asing perlu berdaftar dengan Persatuan Pengamal Media Tempatan dan kementerian yang berkenaan. Kedua, menyediakan garis panduan amalan kewartawanan yang beretika. Ketiga, menyediakan laporan yang bertanggungjawab dan melaksanakan tindakan undang-undang atau penggantungan lesen. Seterusnya adalah pendedahan situasi sebenar. Macam mana ia boleh dilaksanakan. Malaysia perlu mengambil peluang untuk menerangkan kepada masyarakat dunia tentang situasi Malaysia. Menerangkan keadaan sebenar tentang keadaan sosial, politik dan ekonomi di Perhimpunan Agung PBB, NAM, Commonwealth dan persidangan Ketua Kerajaan ASEAN. Penerangan tersebut dapat membetulkan laporan yang mungkin tidak berasas yang dikeluarkan oleh setengah media antarabangsa. Langkah seterusnya adalah meningkatkan kesedaran rakyat. Memberi pendedahan dan kesedaran kepada rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan laporan media asing dan menyemai semangat patriotisme sentiasa. Dan meningkatkan pemantauan. Meningkatkan pemantauan dengan cara macam mana? Memantau laporan media asing secara berterusan. Pihak polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKM bertanggungjawab dalam mengawal sedia media massa. Seterusnya kita pergi ke soalan nombor 20. Perkembangan globalisasi ekonomi membantu memajukan Malaysia. Huraikan kepentingan ekonomi global kepada Malaysia. Jadi
So sekarang saya bagi you untuk cuba tentukan kombinasi esei apakah yang dinyatakan dalam soalan nombor 20 ini. Sama adakah ianya 1 tambah 4, 3 tambah 2 ataupun 5 tambah 0. Okey. Cuba tentukan kombinasi eseinya. Okey, 5 tambah 0. Okey, betul 5 tambah 0. Okey. Apa yang dia nak minta? Kita nak minta tentang soalan tu dia nak minta apa? Dia nak kita terangkan tentang kepentingan ekonomi global kepada Malaysia. So di sini sudah diberikan satu pernyataan atau dia punya statement. Okey. Perkembangan globalisasi ekonomi membantu memajukan Malaysia. Dia minta kita untuk huraikan kepentingan ekonomi global kepada Malaysia. Kombinasi esei adalah 5 tambah 0. Okey. Okay, terima kasih. Okay, so kita pergi dia punya skema jawapan. Okey. Okey, ni semua ni tentang kepentingan dia. Okey, pendahuluan dia. Perkembangan ekonomi negara bergantung kepada kerjasama dengan negara lain. Berbagai mesyuarat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi di rantau Asia dan negara Eropah. Justru, ekonomi global amat penting kepada Malaysia untuk memajukan ekonomi negara. Okey, kepentingan yang pertama adalah untuk mengembangkan modal. Okay, perjanjian perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, Malaysia dapat menggunakan modal dengan lebih baik untuk meningkatkan produktiviti. Modal yang digunakan secara efektif dapat membantu Malaysia menarik lebih banyak pelaburan kerajaan atau swasta melalui perkongsian bijak dan menambahkan peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia. Okay, yang kedua adalah perkongsian sumber alam. Okey, salah satu kepentingan yang seterusnya adalah dapat mengkongsi sumber alam. Okay. Malaysia dapat menggunakan sumber tenaga dan sumber semula jadi seperti petroleum untuk meningkatkan produktiviti tanpa bergantung kepada negara luar. Jadi kesannya ekonomi negara menjadi semakin kukuh walaupun berlaku kemelesetan ekonomi. Okay, yang kepentingan ketiga adalah dapat memperkenalkan jenama Malaysia di peringkat global. Ekonomi global memperkenalkan nama Malaysia dan produk Malaysia di peringkat antarabangsa. Pelaksanaan GATT dan CEPT membolehkan Malaysia meningkatkan produktiviti ke negara luar. Ini menyebabkan ataupun kesannya Malaysia akan menjadi terkenal apabila banyak negara membeli barangan tempatan negara. Okay, isi yang keempat, perkongsian kepakaran dan pemindahan teknologi. Ekonomi global membantu negara berkongsi kepakaran teknologi dengan negara Asia dan Eropah. Kualiti barangan dapat diperbaiki melalui perkongsian teknologi canggih dari luar negara. Okay, dapat membangunkan kelompok industri yang berdaya saing menerusi integrasi industri utama, membekal industri sokongan, perkhidmatan sokongan, perniagaan yang kritikal dalam pasaran. Okay, seterusnya dapat meluaskan pasaran. Jadi saya bacakan secara ringkas sajalah. Okey, keyakinan terhadap kualiti barangan Malaysia meningkatkan
permintaan. Jadi beberapa produk yang berasaskan kayu, produk makanan berasaskan minyak sawit, produk bukan makanan berasaskan minyak kelapa sawit, produk berasaskan koko dan getah dapat dipasarkan dengan meluas, seterusnya meningkatkan pendapatan dan mengekalkan imbangan pembayaran. Ini dari segi dia punya kesan dia. Keenam, meningkatkan pendapatan negara. Kepentingan yang keenam adalah meningkatkan pendapatan negara. Aktiviti ekonomi global mampu meningkatkan pendapatan negara melalui aktiviti perdagangan. Okey. Ini menyebabkan berlakunya peningkatan aliran wang masuk. Okey, yang terakhir adalah meningkatkan pelaburan asing. Kemasukan pelaburan asing dapat mengembangkan pelbagai sektor ekonomi. Contohnya perindustrian ini dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk, mengurangkan kadar pengangguran, seterusnya meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, jadi sebagai penutupnya, ekonomi global membolehkan negara Malaysia meningkatkan pengeluaran barangan secara besar-besaran. Hal ini menguntungkan negara dan membolehkan kerajaan memajukan negara dengan lebih banyak projek mega. Jadi skema jawapan di sini adalah 5 tambah 0.